Bila Afrika Emas ada Gold Premium. Apa tu? Jadi tuan-puan boleh save dan share video ni untuk rujukan di masa akan datang. Gold Premium adalah kos pengurusan dan pemotak emas. Dia berbeza mengikut dua perkara ini. Yang pertama sekali adalah berdasarkan grade emas. Lagi berat grade emas tersebut, lagi murah Gold Premium dia. Yang kedua, berdasarkan design emas. Ini khas untuk item-item emas dalam bentuk kad. Lagi cantik, lagi eksklusif, lagi mahal Gold Premium dia. Kalau tuan-puan tengok Gold Premium yang murah-murah ni kan, dalam RM15 itu adalah edisi Publigo Museum yang merupakan anak syarikat Publigo sendiri. Manakala design-design kartun yang Gold Premium sampai cecah RM50, RM60, ini adalah edisi arwah Italia seperti design Disney, Marvel, Ejali dan banyak lagi. Ini bukan oleh suka hati saja syarikat emas tu boleh cetak, sebab design ni adalah hak cipta kartun tu sendiri. Jadi Publigo perlu dapat kelulusan untuk mencetak design mereka, dan Publigo perlu membayar royalty kepada mereka. Sebab itulah Gold Premium itu mahal. Last but not least, bila nak beli emas ini, akan ada post shipping dalam RM10 yang sudah masuk insurans. Bagi yang nak mulakan emas, tuan-puan boleh klik link bagi saya bantu dengan sebaiknya. Teruskan follow saya rapat-rapat tentang ilmu emas dan keuangan. Semoga bermanfaat. See ya.